Saya seorang anak Jatilenggung, dilahirkan di Lenggung. Tapi seawal umur 12 tahun, arwah ayah saya bawa semua keluarga pindah ke Ipoh. Kerjaya saya sebagai seorang professional hospitality person telah membawa saya menjelajah, bukan setakat dalam Malaysia tapi luar negara. Saya balik ke Lenggung pada sekitar tahun 2017. Bila saya balik ke Lenggung 2017 tu, saya dapat tahu bahawa kampung saya ni ialah satu tapak warisan dunia UNESCO. Lenggung ni baru sekarang ni orang betul-betul bercakap tentang Lenggung. Dulu masa saya muda-muda atau bujang dulu, tak ramai yang kenal Lenggung ni. Boleh dikatakan sebuah penempatan atau kampung yang ulu. Saya berasal dari kampung Luat Lenggong. Profession saya dulu sebagai kartunis di sebuah majalah humor nasional gila-gila. Dan saya terbabit dalam menghasilkan beberapa karya lah, antaranya Dan Dendon, Pendekar Mata Tiga dan Profesor Serba Tahu. Sebenarnya saya ni berasal daripada Kuala Lumpur lah. Bekerja di sana dan selama bekerja itu dapatlah peluang menjelajah dan mencari tempat-tempat yang agak membawa minat lah. Pada perjalanan kami dalam negeri ini, kita terserempaklah dengan tempat-tempat seperti Lenggung. Tapi tak terlintas pada awalnya yang kita nak bermastautin di sini. Tapi bila kita dapat tahu yang di sini ada tasik, yang mana tak langsung terdapat signboard ke yang mengatakan Tasik Cenderuh ni. Tapi saya ingat masa saya bersekolah dulu, dalam peta Melaya ni dia ada Tasik Cenderuh. Jadi itu yang terusik nak tahu lebih kepada kewujudan tasik ni. Tapak warisan dunia UNESCO ni sepatutnya menjadi tarikan pelancongan. Tapi saya tak nampak kelibat pelancong langsung di Lenggung. Jadi itulah yang saya terpanggil untuk buat apa yang saya buat sekarang dan menukarkan rumah peribadi saya sebagai tapak ataupun foundation ataupun pentas untuk saya menobatkan Lenggung dan untuk meningkatkan kesedaran khalayak ramai sama ada dari segi domestik ataupun antarabangsa mengenai kepentingan Lenggung dan juga membawa pulangan ekonomi kepada masyarakat saya yang telah saya rasa terpinggir daripada mendapat kelestarian hidup melalui pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Di kampung saya ni kalau nak datang ke sini kena naik bot, elektrik tak ada, air tak ada, kemudahan yang lain pun tak ada. Lebih kurang 50 tahun dululah Lenggung. Tapi sejak akhir-akhir ini begitu ketara sekali, terutamanya selepas diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Ini satu kebanggaan lah terutama sekali kepada masyarakat Lenggung. Macam saya kata, Tasik Cenderuh ni, dia sebenarnya centrally located ya. Dia ada kaitan pula dengan Kelantan. Jadi dari segi geografik dia, Lenggung ni dengan Northern Region ni, dia berkaitan. Tambah pula sekarang ni kita ada Sungai Batu lagi di Kedah apa semua tu. Dia mengaitkan Lenggung ni. Ada orang cakap Lenggung ni was the highway of the past. Sejarah Lenggung ni sangat lama, hampir 70,000 tahun dulu.
Di Lenggong inilah di waktu zaman Sundaland dulu, migrasi manusia dari Afrika ke Australia, di Lenggong inilah tempatnya pertemuan itu. Dan setelah penemuan di Kota Tempan yang membuktikan kewujudan manusia di situ, inilah yang sangat memberi impak kepada Lenggong itu sendiri. Apa yang saya buat dengan Rumah Tian 16, kita mengetengahkan apa yang kita panggil community based tourism ataupun pelancongan berasaskan komuniti. Jadi saya mendapat ilham untuk mengetengahkan Lenggong ni dari segi menggabungkan aset-aset yang kita ada, terutamanya aset ekologi kita, aset kebudayaan kita dan juga kita punya keindahan alam semula kita yang kita ada. Untuk buat tu saya memerlukan keterlibatan komuniti saya. Secara tak langsung mereka telah mengetengahkan cara kehidupan mereka dan mereka tak perlu staging, mereka tak perlu orang kata berlakon, mereka cuma hidup saja dengan cara kehidupan sehari, tapi itu boleh mendatangkan pulangan ekonomi kepada mereka. Sebenarnya nama Suka-Suka tu menjelaskan yang ianya bukan suatu yang dirancang. Dia suka-suka saja. Antara yang saya ceritakan tadi, bila kami sampai ke Tasik Cenderuh ni, masa tu mungkin Lenggong belum diwar-warkan lagi. Kita dapati Tasik ni sebenarnya dibahagi dalam 3 wilayah. Satu Kuala Kangsar, satu Lenggong dan satu Sungai Siput. Dan bila kita ke Lenggong, kita dapati perkampungan di Lenggong ni masih original. Rumah dia, perkampungan dia dan alam sekitar dalam Tasik Cenderuh ni seolah-olah tak terusik. Subjek arkeologi ni agak serius dia punya topik dia. Tidak semua orang faham sebenarnya. Jadi saya cuba untuk merungkai atau meringankan pemahaman tentang arkeologi Lenggong ni. Jadi kita propose in the form of comic style. Jadi semua masyarakat boleh faham, mudah dipahami, terutama sekali kanak-kanak lah. Kebetulan memang teringin nak buat buku Lenggong ni. Jadi bila peluang ni ada, saya teruslah hantar proposal kepada Think City. Alhamdulillah diterima. Suka-suka ni sebenarnya kita mencari kedamaian dari itu dan kita jumpa di tepi tasik ni. Dan bila kita nak cari kesederhanaan tu, kita terdapat rumah-rumah kampung yang terbiar masa tu. Dan kita pun terfikir nak baik pulih balik satu rumahnya. Kebetulan konsep tu sesuai dengan jiwa kami lah. Dia lebih kepada melestarikan budaya dan kami ingin kembalikan kehidupan kami kepada kebudayaan tradisi. Mak dengan ayah saya, mereka ni pun terbabit juga dalam kerja-kerja seni ni. Bila saya join Creative Enterprise bersama dengan Misha, Jafar Taib, Azman Yusof dan Zainab Buang di peringkat awal tu, dan kita telah menghasilkan alhamdulillah lah majalah yang menjadi fenomena rasanya di tanah air waktu tu. Bila proposal saya ni diluluskan, saya terus berkolaborasi dengan Profesor Zuraina Majid dan alhamdulillah Prof begitu teruja untuk sama-sama menyokong projek ini dan melalui perbincangan dengan beliau. Konten buku ini adalah menceritakan tentang pengalaman beliau, proses eksplorasi beliau di sini untuk mengkaji meneroka sehinggalah penemuan bersejarah beliau di Kota Tempan dan juga Perak Man yang mereka temui di Gua Gunung Runtuh. Saya telah mengolah eksplorasi yang agak rumit ini menjadi sebuah komik. Rumah Tian 16 ni kira orang kata plan B
asalnya pergi mencarilah rumah-rumah tinggal di sekitar kampung kita ni di Lenggong ni, sebab kita ada banyak rumah-rumah kayu, rumah-rumah tradisi Melayu yang telah tidak dihuni. Jadi saya cuba approach, saya cuba tanya, tapi tak ramai mungkin yang faham apa yang saya akan buat. Jadi saya terpaksalah orang kata look on what I have on my hands. Dengan sedikit pengalaman yang saya ada bekerja dulu, saya cuba untuk createkan satu laman sesawang website untuk mengetengahkan apa kita buat. Heritage ni is the treasure of the country. I punya plan tu suka-suka memanglah umpamanya nak tambah baik nilai untuk berkongsi budaya. Sekarang ni kita ada macam pertunjukan silat malam, permainan congkak, ada pula masanya untuk stargazing. So kita nak tambah baikkan nilai tu supaya kita boleh berkongsi. Kebetulan selepas 21, saya rasa 21 Think City yang kami tak kenal sebelum tu berhubung dan datang menginap di sini. Itu sebenarnya memberi kami peluang untuk memahami lagi apa matlamat dan projek yang Think City nak lakukan. Kebetulan mereka menyumbang dari segi pemulihan rumah kayu lama ni dengan pembaikan kepada bumbungnya, perjalanan masuk umpamanya jambatan kayu yang kami masih nak kekalkan. Bila dia orang datang sini tu, dia lebih juga sebenarnya memperkenalkan bukan sahaja Lenggong tapi tempat kami. Saya memang dari dulu lagi berhasrat untuk membuat buku Lenggong, tapi bila peluang dari Think City ni datang, saya terus mengambillah kesempatan ini. Mungkin satu hari nanti projek buku yang saya buat ni akan diterjemahkan kepada filem ke, animation ke, atau dokumentari ke, untuk lebih luas lagi penyebarannya, insya-Allah. Lenggong ni dicari-cari, tapi tidak ada sesuatu yang boleh orang kata memberikan info yang tepat, info yang lanjut, info yang mencapai pencari-pencari di laman web ni. Jadi itulah yang saya terpanggil untuk mengutarakan, dan Think City nampaknya bersetuju, dan itulah rezeki alhamdulillah diberi satu grant untuk saya revamp website saya. Masih lagi kita menggunakan pakai community based tourism tu. Jadi saya menyenaraikan semua penggiat-penggiat industri di Lenggong ni untuk sama-sama menggunakan pakai laman sesawang Rumah Tiang 16 untuk supaya mudah pencari-pencari di laman sesawang untuk mencari mereka ni. Bukanlah saja untuk mempromosikan Rumah Tiang 16, tapi juga untuk mempromosikan aktiviti komuniti dan apa yang komuniti saya boleh berikan kepada para pelancong yang akan melawat ke Lenggong. Saya rasa inilah faktor, saya rasa yang perlu masyarakat tahu, keistimewaan penemuan sejarah di sini yang begitu unik. Kita cuba menjadi apa yang saya panggil the face of Lenggong. Sebabnya pada masa tu, kalaulah kita Google Lenggong sendiri, sangat-sangat kurang informasi yang kita dapati pasal Lenggong. Masa kami mula tu, kami cuma ingin berkongsi hidup secara tradisi. Dan kita ajak 2-3 kawan datang dan kita suruh orang pakai kain permulaannya. Dan makan seperti orang kata apa, simple way lah. Timbal balik daripada mereka ni menggalakkan, dan kami rasa seronok kerana walaupun duduk di dalam kawasan yang agak terpencil, tapi kita berkawan.
kita dapat berkongsi cara hidup. Bukan saja kita mengalami, tapi berkongsi dengan orang lain. Cara tak sedar, sampai 144 negara dah sampai. Pelanggan yang terpaling kerap kami sampai 72 kali. Itu yang agak mengagumkan kami lah. Bila Think City mula masuk ke Lenggong, mereka telah mencari penggiat-penggiat tempatan dan saya mendapat perhatian mereka dan terus saya teringatlah saya punya aman sesawang saya yang sangat-sangat orang kata amatur tu. Jadi saya pun suarakan, okey, mereka kata setuju sebabnya bila kita lengkapkan kita punya profil di dalam Google dan Google pun report balik kepada kita beberapa banyak view yang kita ada. Jadi saya dapat report pada Google mengatakan kurang daripada 3 tahun kita letakkan Rumah Tan 16 dalam google.com, kita dah dapat dekat 500,000 view. Bagi establishment yang kecil macam saya ni, saya rasa ia satu orang kata kayu ukur yang mengatakan Lenggong ni memang akan ada orang cari. Ini orang kata peluang lah sebab kos untuk menerbitkan komik sebegini agak tinggi sebenarnya. Jadi bila ada dana-dana seperti ini, jadi saya mengambil peluang lah. Think City mencadangkan juga kepada saya website developer yang pernah mereka gunakan sebelum ini dan saya dengan senang hatilah menerima ni. Website developer ni dah tahu bagaimana untuk berurusan dengan Think City dan mereka juga tahu apa yang diperlukan. Jadi saya cuma menulis storyboard apa yang saya nak dan copywriter akan tulis balik dan saya akan vet through untuk memastikan sama ada mesej itu disampaikan dengan cara tepat atau tidak. Buku Lenggong ni selepas diterbitkan, alhamdulillah telah mendapat pengiktirafan sebagai 50 Best Nation Title for International Market. Baru-baru ini di Kuala Lumpur International Book Fair dan juga di Frankfurt Book Fair, saya telah menjalin kerjasama dengan beberapa penerbit luar untuk memberi licensing rights kepada mereka. Dan insyaAllah beberapa penerbit luar termasuk Korea, Iran, Itali menunjuk minat untuk mengalih ke bahasa mereka buku ini. Sekarang dah boleh katakan hampir 30 tahun dah kami beroperasi dan pada awalnya kebanyakannya adalah tetamu daripada luar negara lah. Saya rasa itu pasti akan membawa kemanfaatan lah. Kita sokong apa yang Think City lakukan dan kita rasa Think City boleh main peranan dalam memperkayakan perkembangan pelancongan di Lenggong dengan kesatuan dan sustainability, menjaga dan mengekalkan lestari budaya. Kita kena adakan carrying capacity di Lenggong. Sebabnya kita tak perlukan mass tourism di Lenggong. Lenggong adalah satu pelancongan yang sangat-sangat unik kerana ia mengambil kira aset arkeologi, aset kebudayaan dan juga aset teknologi kita. Kita perlu adakan satu pelancongan yang terarah supaya setiap pelancong yang datang ke Lenggong, mereka mendapat intipati apakah itu Lenggong. Itu semua orang akan tak tahu kecuali kalau kita datang ke Lenggong dengan cara terarah ataupun a guided tour. Itu yang harapan saya lah di Lenggong, supaya Lenggong bukan menjadi sebuah mass destination tapi an educational destination untuk pelancong tahu bagaimana bermulanya Malaysia, sebab saya suka panggil Lenggong ni lah the Stone Age capital of Malaysia and beyond. Konservasi terutamanya dalam arkeologi ataupun warisan budaya ni sangat penting dalam semua masyarakat di semua negara. Ini adalah asas dia untuk generasi akan datang. Sekiranya tidak ada orang kata archive ataupun konservasi atau preservation ni, masyarakat generasi akan datang akan melumpai sejarah.